Kenapa pula Lee tak boleh kahwin dengan Zara? Lee tak kira. Sekarang ni, Lee dah nekat nak kahwin dengan Zara. Tak boleh. Kamu faham, tak boleh? Badli, kenapa degil sangat ni, ya? Apa salahnya, Mak? Ayah tak benarkan kamu ada hubungan dengan Zara lagi. Kahwin pun ayah tak benarkan. Itu keputusan ayah. Keputusan Lee macam mana? Takkan ada siapa yang boleh halang perkahwinan kami? Tak boleh, haram. Kamu faham tak? Lee dengan Zara cuma sepupu je, Ayah. Apa yang haramnya? Lee, korang berdua adik-beradik. Lee tak percaya. Badli. Alamak, lang apa semua ni? Ha? Hai, Zara? Hei, kenapa ni? Kenapa semua orang tak beritahu Zara? Zara malu, Kak Dina. Zara malu. Sayang, adik, cerita. Kenapa? Hah? Kenapa ni? Kak Dina tahu tak? Abang Basli tu adik-beradik kita. Hah? Ya Allah, sumpah. Sumpah. Kak Dina tak tahu. Betul ke? Zara tak tahu nak kata apa dah, Kak Dina. Zara malu. Okey. Zara ada buat apa-apa tak dengan Abang Basli? Nasib baik, Kak Dina. Zara tak pernah ikut perasaan Zara. Zara tak pernah anggap Basli tu kekasih Zara. Ya Allah, Kak Dina. Zara malu sangat. Okey. Zara tenang. Zara sabar, okey? Kak Dina lega sebab Zara tak ada buat apa-apa dengan Abang Basli. Tapi ingat, Zara menangis air mata darah sekalipun takkan merubah takdir kita. Apapun, kita kena hadapi apa yang di hadapan. Zara dengar cakap Mak Lang, dengar cakap Pak Lang. Sebab dia orang lebih tahu. Boleh, Kak Dina. Terima kasih. Zara, Kak Dina tahu. Zara boleh buat. Zara kuat. Aku tak percaya. Ni semua rancangan Zara dengan Faris. Dia kaya. Aku tahu dia dah pengaruh ayah. Zara, adalah tu. Mak Lang. Terus terang je lah. Kenapa ni? Kenapa ni? Cuba cakap kenapa? Sana mengandung Aziz. Aziz.
Betul ni, Jis? Kalau betul, aku nak korang berdua ni cepat-cepat nikah. Benda ni tak boleh ditangguh, tau? Macam-macam lah korang ni. Ya Allah. Aku terima nikah Mas Sarah binti Tamrin dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Sah? الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن Sabar, Sarah. Sabar. Sakit, Sarah. Tak tahu. Ya Allah, mana pula malam kamu lambat sangat ni. Ucap tarik nafas dalam. Dalam mulut tak sakit, tahu. Ucap berzikir. Kan ni. Lang. Ni bidan sampai dah. Lang. Selamat dapat anak lelaki. Alhamdulillah. Sarah macam mana? Selamat semuanya. Tu kat dia tengah tengokkan dia tu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lang dengan Abang Lang dah 5 tahun kahwin. Tapi masih belum ada anak. Jadi kami nak serahkan anak ni pada akak. Balang, Kak Lang. Tapi kami masih menganggap yang dia ni anak kami juga. Segala harta saya ada bahagian untuk dia juga. Pulang pada akak dengan abang lah. Nak berikan namanya. Tapi tolonglah. Tolong rahsiakan hal ni. Sehinggalah kita betul-betul boleh hadapi bersama. Tolong Kak. Abang. Kebetulan 44 hari Sarah dalam pantang. Kak Lang pun dah sayang sangat kat anak ni. Kak Lang pun dah berbincang dengan Balang. Kami sebenarnya memang nak minta pun anak ni. Sebenarnya kami telah ada pun nama budak ni. Hikmah Bazli. Terima kasih ya Balang. InsyaAllah saya dengan Sarah akan ke London nanti. 2-3 tahun kami akan duduk di sana. Dua tahun lepas tu Kak Dina dilahirkan di London. Zara dilahirkan di Malaysia. Mak Zara yang minta kan kami rahsiakan semua rahsia ni. Silap yang paling besar ketika tu, Hikmah Bazli dibinkan atas nama Rosli. Nama Pak Lang sendiri. Masa tu Pak Lang dan Mak Lang kau jahil dan takut. Takut sekiranya Bazli tahu dan kami akan kehilangan kasih sayang Bazli. Ya Allah, ya Tuhanku.
Besar sungguh dugaanmu terhadap hamba-Mu, ya Allah. Aku redha dan aku rela menghadapinya. Kerana tanpa ujian-Mu, ya Allah, aku takkan tahu kekuatan dan ketabahan yang ada dalam diri aku. Bekalkanlah aku kekuatan dalam kehidupan aku yang seterusnya. Aku pasti akan lebih kuat selepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم. Aku masa tu sangat jahil, Imam. Akhirnya, inilah yang terpaksa aku tangguh. Aku langsung tak menjangka yang diorang tu akan bercinta lebih dari sepatutnya. Astaghfirullahalazim. Berdosa tulang. Hukum membinkan anak yang tidak sataraf ni tak harus dibin atau dibintikan kepada lelaki yang bersetubuh dengan ibunya. Dia juga tak boleh dibin ataupun dibintikan kepada maknya, kerana mungkin boleh menimbulkan masalah sosial ataupun masalah psikologi kepada anak tu nanti. Dia hendaklah dibin ataupun dibintikan kepada salah satu nama Asmaul Husna ataupun sifat-sifat Allah yang berpangkalkan Abdul. Anak zina ataupun anak luar nikah ni sama ada diikuti dengan perkahwinan ibu bapaknya ataupun tidak, hendaklah dibin ataupun dibintikan kepada Abdullah. Habis, apa yang aku patut buat sekarang? Kau dah bagi tahu dengan dia? Budak tu pun dah besar. InsyaAllah dia akan faham nanti. Sekarang ni Lang, kau panjatkanlah doa kau tu. InsyaAllah Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Sudahlah tu Lang. Perkara yang lepas, biarkan dia lepas. Anggaplah ini semua satu pengajaran bagi kita semua. Allahu Akbar. Zarah tu ada kat rumah lagi? Bila balik Kuala Lumpur, Palang? Hari ni kot? Tak apa, Bazli kan ada. Palang tak mau Bazli balik dengan Zarah. Palang tak nak diorang tu rapat macam kekasih. Kenapa pula, Palang? Panjang ceritanya, nantilah. Jom kita ke masjid, jumpa Imam Kamal. Imam Kamal pun nak jumpa kamu ke? Tam! Berapa ni? RM3. Tak apa, saya ada, Palang. Okey, terima kasih lah. Lanjut. Ni Pak Lang. Sebelum saya lupa, Ni ceknya. Agak dah. Memang ayah aku nak jual cinta aku dengan Zarah. Pak Lang,
Apa cerita sebenarnya tentang Zara dengan Bazli? Kalau Pak Lang tak sah. Ini masalah keluarga. Cerita pun tak elok. Aib keluarga ni. Tak apa, saya faham. Malang. Zara nak balik dah ni. Yalah. Mak dah tak boleh nak tahan Zara. Baliklah dulu sana. Tak payah fikirkan pasal Bazli tu Nanti tengoklah Mak Lang buat macam mana. Malang. Terima kasih sangat sebab jaga Zara daripada kecil sampai sekarang. Sama-sama. Mak Lang kan sayang Zara. Sayang Kak Dina, sayang Abang Bazli. Nanti senang-senang datang nak KL tau. Mak Lang kena tengok butik Zara. InsyaAllah. Nak balik dah ke? Ya, Mak Lang. Bawa kita elok-elok. InsyaAllah. Ni, kejap. Saya nak hantar beg. Bang, okey ke tu? Tak apa. Mari saja. Ku telah melupakan dirinya. Mama. Ku telah Ayah. benar-benar Zara datang lagi. lepaskan. Tiba-tiba saya rasa semakin mengenali Mama dan Ayah. Tak apa. Buruk baik pun Mama dan Ayah dah lakukan yang terbaik untuk anak-anak. Cuma Zara malu. Zara malu sebab terlalu ikutkan perasaan Zara. Masa ni memang Zara rasa bersendirian untuk hadapi semuanya. Menjalani waktu-waktu hidupmu, aku kan selalu ada denganmu. Buka! Aku cakap buka! Kau ni dah kenapa, ha? Kau tahu tak elok menangis di tanah berkuburan? Apa hal pula awak ni? Kau lap air mata tu! Awak tak tahu apa, senyap je. Awak tak faham apa yang saya rasa. Kalau awak kat tempat saya, baru awak faham macam mana rasa sedih, marah, kecewa, semuanya. Jom balik KL. Kita singgah mana-mana minum. Kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan daripada penipuan. Banyakkan istighfar.
Zara mana? Dia dah balik dah, Li. Siapa yang bagi dia balik? Memang semua orang tak nak tengok Lee dengan Zara ke apa ni? Li kan mak dah cakap dah berkali-kali mak cakap. Li memang tak boleh dengan Zara. Macamlah Lee tak tahu. Mak pakat dengan ayah kan? Ayah pakat dengan Faris. Lee nampak dengan mata Lee sendiri. Faris bagi duit dekat ayah. Astaghfirullahalazim. Li cuba mengucap, Li. Istighfar banyak-banyak. Duit tu dia bagi untuk betulkan masjid. Sudahlah. Li. 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 Li nak ke mana ni? Li. 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 Mas Li. Minumlah. Aku tak jampi pun. Tak sedap kopi ni. Kopi dia kurang. Tapi kau pandai buat kopi kan? Dan aku tahu kau suka kopi. Feeling much better now? A little bit. Zara. Aku faham dan aku tahu apa yang kau lalu. Marah, sedih, kecewa. Semuanya dalam satu perasaan di mana kau susah nak jelaskan. Awak tak rasa apa yang saya rasa. Sakit sangat hati ini, tahu. Aku couple dengan dia 7 tahun waktu belajar dekat Jerman. Sama-sama saling sayang, cinta. Dan selepas 7 tahun, dia hilang macam tu. Call pun tak ada, message pun tak ada. Apa kau rasa kalau kau ada di tempat? Awak tak jumpa dia lagi sampai sekarang? Kalau
awak jumpa dia, apa awak akan buat? Entah. Nak rasa marah ke, sedih ke, rasa sayang ke, tak tahu. Cuma apa yang aku mampu, minta dengan Allah agar memberikan aku kekuatan. Andai kata sekiranya aku bertembung ataupun bertemu dengan dia. Minumlah kopi itu. Lepas minum kita balik KL. Ada banyak kerja. Saya dah cuba dah halang Bazli tu, bang. Tapi dia pergi juga. Apa degil sangat Cik Bazli? Tak angkat pun dia. Bang, biarlah dulu, bang. Sarah, macam mana? Mak Lang dengan Pak Lang setuju? Panjang sangat ceritanya, Di. Tapi yang pasti, aku memang tak jadi dengan dia. Kenapa pula? Kau percaya tak, Di? Aku dengan dia adik-beradik. Ya Allah, biar betul Zara. Aku tak pasti, tapi takkanlah aku tipu kau. Kau tengok ni, dah beratus kali dia call aku. Dia memang tak boleh terima hakikat. Zara, be strong, okay? Aku tahu kau kuat. InsyaAllah aku okey. Objektif, pelaksanaan dan juga visi. Dan saya berharap sangat yang saya dapat mempunyai tim yang cukup kuat untuk membantu saya. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita semua dapat mencapai matlamat dan juga impian dalam masa yang terdekat. Ku telah melupakan dirinya. Ku telah benar-benar melepaskan. Kini aku hanya ada kamu. Mengertilah cintaku. Kuatkanlah untuk bersamaku. Teguhkan hatimu menemani aku. Menjalani waktu-waktu hidupmu. Aku kan selalu ada denganmu. Memang benar aku mencintaimu. Memang benar rasa menyayangimu. Setulusnya rasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nak tanya ni.
Kau dah okey ke? Kalau tak okey, mantaplah saya nak angkat phone ni. Berat sangat nak angkat handset tu. Letak tepi telinga je. Awak jangan nak loya buruk sangat boleh tak? Ni, kau dah makan belum? Belum. Kenapa? Nak belanja ke? Tak, aku pun malas nak keluar. Habis tu, kalau dah malas, tak makan ke? Apa kata macam ni? Aku jumpa kau dekat Medan Selera, dekat dengan rumah kau. Ish, malaslah. Lagipun awak sendiri cakap kereta saya buruk. Dan jangan lambat. Awak serius ke ni? Kenapa Zara? Aku tak makan dari siang tadi. Saya pun sama. Kenapa tak makan? Kau bersedih? Sedih kenapa pula? Ya. Terkenangan Cik Abang. Mana ada lah. Jangan cakap tak ada. Orang kata tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain kan. Betul tak? Tak adalah macam tu. Saya memang pada awal lagi anggap dia tak lebih daripada seorang abang. Jangan diungkit-ungkit. Banjir nanti. Saya okey lah. Tak kuasa nak buang air mata tak tahu pasal. Ni, kali ni aku betul-betul minta maaf sebab aku tak boleh teman kau balik. Kau tak kisah balik seorang-seorang? Saya okey je. Biasalah kadang-kadang balik butik malam pun seorang juga. Betul ke? Betul. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nak pastikan kau selamat, itu aja. Awak? Abang, Zara sibuk ni. Zara, sekejap Zara. Bagilah abang peluang nak jelaskan semua benda kejap. Nak jelaskan apa lagi? Takkan abang tak percaya cakap malang Pak Lang? Tolonglah bang, diorang lagi nak tengok abang bahagia. Zara, dengar kejap. Kejap Zara, kejap. Dengar ni. Abang sayangkan Zara, okey? Abang rasa semua ni sebab Faris. Jangan kaitkan dia dalam hal ni. Tolong jangan seret dia dalam masalah kita. Kenapa dengan Zara ni, ha? Zara bercinta dengan dia ke apa ni? Sebab Zara percaya dia ikhlas dalam hubungan kami.
Kita orang kawan je, tak lebih pun daripada tu. Zara tak nampak lagi ke? Dia cuba nak perangkap Zara. Itu je. Dia banyak duit, Zara. Dia boleh buat apa saja. Dah lah, tak apalah abang. Zara tak ada masa nak dengar teori ciptaan Abang Bazli ni. Maafkan Zara. Zara! Memang benar aku mencintaimu, memang benar rasa menyayangimu, setulusnya rasa hati ini hanyalah padamu. Ku harapkan engkau yang Apa? Kalau awak nak komplain, biar awak simpan je otak seorang. Saya malas nak dengar. What I can say, I'm impressed. Ikhlas ke beli? Aku ikhlas. Kau kata peli. Itulah dia manusia. Tidak boleh bezakan antara ikhlas ataupun tak. Awak ni kan memang sengaja kan cepat dengan saya. Ada je modal nak sakit hati saya. Jom. Nak join? Join pergi mana? Makan, minum lipat dengan aku dan juga adik-adik aku. Alang-alang dah jadi anak angkat dalam keluarga kami. Kau kena kenal lah dengan adik-adik aku. Betul ke tidak? Yelah, lepak kat mana? Saya bukan kaki kelabing. Aku pun tidak. Kelab. Jom. Yelah, nanti saya follow kereta saya. No. Mama amanahkan aku untuk hantar kau balik malam ni. Dan dia tak benarkan anak angkat kesayangan dia balik seorang-seorang. Habis tu, nanti esok macam mana saya nak ke majlis? Dah kita kena tinggal kat hotel. Alung akan jemput. Reza, saya keluar minum kejap. Ni, sebelum aku lupa, besok Along tak boleh jemput kau. Along kena jemput mentua dia. Jadi aku yang jemput kau. Besok 8:30 pagi, jangan lambat. Yelah. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.